Benda ni kita selalu terlepas pandang, tapi benda ni juga adalah satu benda yang berbahaya. Silap-silap kereta kita boleh terbakar sebab benda ni. Okey tuan-tuan, hari ni saya nak share salah satu perkara yang boleh menyebabkan kereta kita terbakar. Sekarang kan musim panas, kadang musim hujan kan. Tapi musim panas, musim hujan ni tak ada kaitan sangat pun. Tapi sebenarnya satu perkara ni yang biasa kita terlepas pandang, yang akan membuatkan kadang-kadang, bukan kita nak minta lah, tapi kadang-kadang bila kita accident, kadang-kadang benda tu boleh menyebabkan kereta kita terbakar. Sepatutnya kereta tak terbakar pun. Kereta akan terbakar sekiranya ada percikan api. Kalau kita ada petrol tapi tak ada percikan api dari petrol tu, belum tentu lagi petrol tu akan terbakar. Tapi salah satu sebabnya kalau kita nak tahu adalah berpunca daripada benda ni, bateri. Macam kereta ni kereta baru, jadi memang bateri dia ada bateri cover macam ni lah. So bila ada bateri cover macam ni memang selamat lah, tak adalah isu-isu spark tu. Terminal bateri ni kalau silap-silap dia boleh kena dengan besi ni. Jadi besi ni kalau jatuh kena pada bateri, benda tu akan menyebabkan akan ada spark, akan ada percikan api. Lebih-lebih lagi untuk kereta-kereta lama kan. Kereta-kereta lama ni kadang-kadang dia tak ada penutup pun bateri dia ni. Dekat bateri dia, terminal dia memang terbogel je kan. Lepas tu dah lah terminal bateri ni tak tutup, bracket yang ikat bateri ni pun tak pakai. Jadi menyebabkan bateri ni boleh goyang-goyang dan dia boleh jatuh sendiri kan. Jadi bila benda ni jatuh kena besi lain, dia akan menyebabkan spark. Bateri ni perlu sebab dia memang main komponen untuk kenderaan. Tetapi bateri ni juga boleh jadi satu benda yang sangat bahaya kalau kita terlepas pandang. Kalau tuan-tuan ada sebarang masalah dengan kenderaan ataupun tuan-tuan nak servis, nak repair, nak diagnose, nak minta kita checkkan kereta selamat tak selamat, boleh datang ke Transmetik Automotive Seksyen 15 Shah Alam ni. Kita beroperasi setiap hari kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat kita cuti. Dan kalau tuan-tuan ada sebarang pertanyaan atau soalan, boleh bertanya dekat link, boleh klik link kita di bio dan kita jumpa lagi. Bye bye.